Dan yang ini of course nanti mungkin kalau beliau sanggup nak ceritakan kepada kita, ataupun mungkin kalau korang pandai tunjuk dia untuk buka cerita betapa dia punya susahnya hidup semasa kecil dengan adik-beradik di Dajjal Sawit apa semua, nanti korang tanya lah mana korang tunjuk, sebab ini memang jenis senang makan tunjuk kalau ia dia kita. Dan dengan tidak membuang masa, kita ingin menjemput kita punya senior agency manager Haji Abdul Aziz Riyadi. Kita punya orang director pun bukan salah orangnya. Pernah tak korang bawa kita payah dia cabut ni. Payah dia cabut. Dia bawa mereka bawa ni. Payah dia potong kita. Sini tak sini. Sini. Next welcome our moderator Timo Arabia Muslim. Okey, terima kasih sahabat saya Encik Asri, Mr. Kun Ahmed. Okey, dia berasal daripada Kuna. Dia sangat-sangat kawan yang sangat saya kenal, memang sangat talented lah. Apa-apa pun, jadi MC ke buat apa saja, insya-Allah dia settlekan. Buat kamera sebagai dia, insya-Allah. So pakai ni je, pakai ni. Semua ada mic tak? Semua dah ready nak dengar ke? Ada yang mengantuk ke? Okey, saya mulakan sesi ini dengan satu pantun. Ini saya uraikan pantun ni. Okey. Mencari timba si anak dara di bawah sarap burung tempur. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang Mukmin Pejuang semua. Okey, bila kita cerita pasal e-pesa ni, kalau you ada apa-apa soalan secara personal, personal lah, macam mana bermula, apa-apa saja soalan, boleh resah dan tanya soalan. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk memberi jawapan yang tepat, insyaAllah. Okey, so sesi pertama saya rasa macam kita dah nak cut sikit, betul nak bagi laluan untuk kawan-kawan kita dah penat panggil semua, kita nak beri sikit untuk diorang mandi-mandi ke, nak bergambar kan. So untuk permulaan saya ada soalan untuk ke semua agensi manager lah. So kalau kita boleh bermula daripada Encik Syukur kan, kita, diorang tahu tak sebelum join bisnes ni Encik Syukur ni kerja apa? Yang tak tahu lah, ada mungkin ramai tak tahu, ada tak tahu tak? Ada? Okey, so saya minta Encik Syukur perkenalkan diri sikit, boleh cerita sebelum join bisnes ni apa pekerjaan Encik Syukur? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita Encik Hanafiah. Dan saya hormati sahabat-sahabat saya, managers LMT, dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat ejen lah. Okey, so saya nak perkenalkan nama saya dulu. Okey, nama saya Syukur bin Idris, berasal daripada Beranang, Selangor. Okey, saya mulakan bisnes ni pada tahun 2005. Okey, to be exact bulan 3 lah, bulan 3 tahun 2005. Okey, so sebelum saya join Prudential, saya bekerja sebagai sistem analyst. Okey, saya grad tahun 2000. Saya percaya mungkin ada yang belum lahir kan masa tu. Okey, tahun 2000 saya grad daripada Universiti Teknologi Malaysia, and then saya bekerja sebagai programmer, and then biasalah naik pangkat jadi sistem analyst. Okey, dan tahun 2005 saya start jumpa bisnes ni melalui Haji Aziz, dan saya start masuk kelas AFT,
Tahun bulan 3 tu alhamdulillah kontrak. Tahun 2005 saya rasa ada tahun 2005 tu. Ada kat sini masih sekolah tadika lagi. Betul tak? 2005 Haji Syukur dah join sini. Kita masih di sekolah tadika. Hebat. Okey, thank you Haji Syukur. So kita ada Encik Arif. Okey. Boleh cerita sikit background? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama penuh Arif Hakimi bin Syahri. Saya berasal daripada Rawang, Selangor. Background kalau education background, saya lulusan diploma dan degree daripada Nilai University College dalam jurusan pengurusan hotel. Langsung tak ada kena-mengena dengan industri takaful lah. Alright. Sama je macam you all. Okey. Apa lagi? Okey, saya join. Okey, alhamdulillah saya jumpa bisnes ni melalui introducer saya, Abang Zaki, alright. Dan Abang Zaki merupakan direct agent bawah Haji lah, bawah Haji Aziz. Okey. Dan saya terus full time pada 2011 lah, Januari 2011. Saya tak pernah part time. Pernah part time, alhamdulillah. Saya graduate, lepas tu saya kerja sekejap di mula-mula di hotel, lepas tu di HSBC di Cyberjaya. And then saya nampak, wish, lambat nak kaya ni kerja bank ni. Kan? So dari situ saya dah mula mencari-cari dan alhamdulillah Allah makbulkan doa saya jumpalah platform yang betul. Dan of course bernaung di bawah agensi yang terbaik dalam industri, alhamdulillah. Alright. Okey, Cik Arif nak tanya sikit lah. Dia tak semuanya tiba-tiba you kerja hotel, tiba terus nak join business insurance. Betul? Macam mana boleh jumpa you punya introducer Abang Zaki? Okey, cerita dia memang kelakar sikit lah. Okey. So ada satu hari ni memang saya dah beritahu mak saya lah masa tu masa tu dengan duduk dengan mak saya kata rasanya macam tak lama kot kerja bank ni kan, rasanya macam nak kerja lain lah kan. Sebab masa tu I punya first pay masa tu RM2,050. My first pay dekat bank And paling kejam bank dia bagi you RM2,050 dan paling best dia bagi you satu credit card. Nampak tak macam mana dia nak trap you? Ini antara game-game jahat bank tau. Dia nak trap you untuk terus stay dalam rat race. Dia nak trap you untuk terus stay dalam rat race. Jadi bila you income RM2,000, you dapat credit card, you pakai tak? Umur 24 tahun, 25 tahun, pakai tak? Definitely, chances are you akan pakai punya. Jadi bila you start pakai credit card, you akan terbeban dengan hutang lah, sikit sebanyak, betul tak? Dan you pun kena serve lah, kena bayar lah hutang tu. So ini antara taktik-taktik jahat lah. Okay. But alhamdulillah pada tahun 2011 tu Abang Zaki ni dia buat direct approach, pergi ke Unicel, dia buat ketuk-ketuk kan, ketuk-ketuk pergi approach lecturer dekat Unicel lah. Okey, dan kebetulan berjumpa dengan mak saya. Dan mula-mula macam biasalah Abang Zaki ingatkan mak saya nak beli polisi kan. Mak saya kata saya dah ada dah polisi dengan Great Eastern cuma nak tanyalah anak saya ni kan, dia macam mencari kerja, ada tak kerja kosong. So Zaki pun tinggalkan dia punya business card. Okey. Tapi penglibatan saya tak bermula terus. Bila mak saya balik, dia pass kat saya business card tu, saya kata, "Ish, kerja apa ni?" Kan. Uish, insurans tak nak kan. Dan pada masa tu 2011 masa saya mula-mula kerja saya lah orang yang paling anti sekali dengan ejen insurans. Memang saya cukup tak suka. Kan. Jadi bila mak saya bagi tu rasa macam siapa ni kan tiba-tiba suruh jadi ejen insurans pula. So buat takaful. Kerja bank good kan. Okay, but then selang beberapa bulan dan business card Zaki tu saya tak saya just letak atas meja dan somehow lepas beberapa bulan hilang. Lepas tu ada one time tu saya kemas-kemas rumah, terjumpa balik business card. Dan saya kata, "Uish, terjumpa balik lah." Dan pada masa tu saya rasa memang that was the defining moment. Saya cakap, "Ish, ini kalau dah jumpa balik ni ada something ni." Saya terus call lah. So saya terus call besoknya, saya ingat lagi saya tengah kemas bilik tu hari Ahad. So Abang Zaki angkat, dia kata, "Okey lah kalau macam tu besok datang office." So hari Isnin saya datang jumpa dengan Haji.
Hari Selasa saya dah kena DA dekat sekolah. Bagi tepukan sikit. Korang pernah tak? Hari Ahad korang jumpa business card, kan? Call. Hari Isnin pergi interview. Hari Selasa dah kena tendang suruh pergi buat direct approach dekat sekolah. Pernah tak? Itulah saya dulu cerita kat sekolah dapat apa? Dan kat sekolah tu dulu ada cerita ke pasal fee? Bukan, yang dapat cikgu yang nak ambil. Betul So of course saya masa tu memang sepanjang umur saya itulah kali pertama saya pegang flyers. Aku cakap apa benda lah aku buat ni kan. Dah kena menjual, dah kena bagi flyers pula So masa tu saya di-guide oleh a few senior agents. Salah seorangnya ejen bawah Abang Napi, nama dia Rafidah. Kak Fi lah kita panggil dia. Diorang ni selalu usik saya, dia kata Kak Fi ni, saya ni anak ikan dia kan. Kat mana saya pergi, kat mana Fi pergi je saya ikut kan. Kat mana Fi pergi je saya ikut, okay. So saya ikut dia lah masa tu kan. Some sort macam mentor lah, alright. So dan pada hari tersebut tak adalah close on the spot, tapi banyak dapat kontak lah. Masa saya first time pergi sekolah tu, saya banyak dapat kontak dan kebetulan ada 2-3 orang cikgu ni yang sampai hari ni masih lagi klien saya dekat sekolah yang sama. And dah 13 tahun dah pun rezeki. Tapi tak terus on the spot, kena follow up a few times. Saya rasa kali kedua, kali ketiga tu baru dapat close lah. Dia punya tahap bukan tahap menggigil lah, memang tahap benar lah. Kau faham tak? Itu hari pertama, hari kedua aku dekat masa tu MG Klang Saya punya tak erti present masa tu. Saya terpaksa baca balik satu-satu dekat flyers tu. Okey puan, plan ni dia manfaat 5/1 bla 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 bla. Aku baca. Saya tak erti present pun masa tu. Dan saya rasa saya dapat my first case dekat sekolah tu stranger. Saya rasa masa tu pun memang saya tak erti present lagi lah. Okay, so nampak? Bisnes ni kalau tak berhenti present sekali pun betul. Ada masalah. Yang penting kita buat. Betul, setuju. Okey, thank you Jared. Okey. Kita berbalik pada Haji Aziz cerita sedikit. Haji Aziz banyak ada cerita tadi tapi kita tak tahu sedikit latar belakang dia. Betul tak? Kita dengar sedikit daripada Haji Aziz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebenarnya ada tulis blog dekat saya punya blog saya punya under satu menu namanya In Person. So saya ada cerita macam mana daripada saya kecil sampailah saya join business insurance. So untuk cut it short, saya berasal daripada Muar Johor. Belajar dulu UTM Skudai. Saya satu coursemate dengan Cik Syukur lah. Masa tahun 1 sampai tahun 3 tak banyak sangat kelas sama, tapi tahun 4 tahun 5 tu kebetulan saya satu meja. Satu meja tu maksudnya bukan satu course meja ringan. Major. Satu meja ringan. So saya rapat dengan dia lah. Dan banyak juga assignment projek saya minta saya outsource kat dia. Kan? Ada dah lama dia tunggal di Syukur punya. Lama dah. Lama dia tunggal. Sebab dia memang expert. Dia memang expert sampai lecturer pun mengakui dia punya kepakaran. So saya ada idea kan, tapi macam nak execute tu ambil masa. So untuk saya belajar benda tu, dia ambil masa. Jadi saya tahu benda tu. Bukannya saya suruh dia buat saya tak tahu apa. Saya tahu, saya buat dia punya paperwork semua, flow semua saya buat. Cuma saya nak buat coding saya tak pandai. So saya pass dekat dia buat sekejap je settle. Kan? So alhamdulillah saya graduate. Okey, lepas graduate saya kerja Hatik Padu. Gaji masa tu 1,800, bersih 16880. Lepas tu saya kerja Telekom. So masa kerja kat Telekom tu lah sebenarnya Haji Sarum tumpang rumah saya. Dia masa tu dia daripada JB. Dari JB tau. Bukannya daripada section 4 nak pergi ke ICT, bukan. Dia daripada JB. Kan? Daripada JB dia belajar insurans dekat Taman C. Kalau perasan Prudential Taman C dekat tepi LDP tu kan. Tu dah office kita dulu. Office Laut Tinggi kat situ dulu. Tahun 2003. Awal tahun lah masa tu, bulan 4, bulan 5 macam tu, dia tumpang rumah saya. Jadi bila daripada JB dia akan naik bas Jumaat petang lepas kerja, naik bas sampai dekat KL tengah malam. So saya pick up dia kat Pudu.
Lepas tu bawa balik rumah, tidur. Besok pagi dia pergi naik LRT daripada Kampung Baru pergi ke Taman Bahagia. Taman Bahagia ada orang pick up pergi ke Taman C. Lepas tu balik petang saya dia balik, saya malam makan dengan dia. So semalam tu biasalah dah makan kan. Takkan nak cerita pasal insurans lah. So dia present kat saya. Dia present. Saya pun rasa macam bagus juga benda ni. Sebab saya dulu kerja telekom, antara sebab saya kerja telekom walaupun gaji kecil kan, saya nak dia punya benefit medical tu. So bila saya tahu ada sebenarnya personal punya medical card, saya jadi macam, uish, patutlah geng-geng saya yang Chinese ni, dia tak kerja makan gaji company besar-besar, dia kerja company yang sedang-sedang tapi gaji besar, benefit tak ada. Saya pula duk sibuk ambil company yang ada benefit walaupun gaji kecil. Saya tak faham kan, rupanya ada benda tu. Kat situlah mindset saya berubah. Jadi lepas tu saya tanya dia straight. Saya cakap, Yom, seorang ni kau dapat berapa ringgit? 100.5 masa tu dia kata RM30. Kan? Patutnya RM37.50, tapi sebab dia tengok macam ni Sarum, how simple sebenarnya nak recruit. Dia tanya RM30. Kalau RM37.50 kan leceh nak sebut RM7.50 kan. Cakap dia satu hari seorang RM30. So kalau kau buat 10 orang RM300. Okay, katalah bulan ni aku buat 10 orang, bulan depan aku buat lagi 10 orang, RM600. Macam asal RM600? Commission kan dapat 6 tahun. Bila dia cakap 6 tahun je, saya pun start kira. Kalau sebulan 300, 10 bulan dah 3,000. Gaji aku pun 2,000. 4 tahun kerja, 4 tahun pengalaman. Saya pun tanya dia. Terus saya straight tanya dia, kau macam mana? Ajar aku macam nak buat. Dan lepas tu semua tu dah jadi sejarah lah. Okey, itulah permulaannya. Dia pantang nampak peluang untuk sabar. Itu kan itu orang lain nampak lah. So sikit je, macam mana Haji boleh rekrut Haji Syukur ni? Macam mana Haji pegang? Dengar cerita dia pakai ES5 dia masa tu. Saya pakai ES5. ES5 tu ada lagi sekarang. ES5 tu ada lagi sekarang. Okey. Kalau siapa pernah tengok manual post gambar kan, tu ada ES5 saya. Sampai sekarang masih ada lagi. Okey, kisah dia macam ni. Biasalah bila nak open case kan. Open case pada siapa? Of course lah kawan-kawan. Tapi masa tu Syukur dah ada plan under MEA kita sebut kan. MEA. So dia memang tak nak. Dia macam bukan reject, macam dia dah ada. Biasalah kawan dah ada kan. Saya pula bukan jenis yang suka paksa kawan, tak ada. Saya cakap okey tak apa. Tapi kebetulan kan, sebab wife dia tu pun kawan saya juga. So tak dapat pancing dia punya husband, kita cocoklah propose kat wife dia. Tiba-tiba wife dia ambil. Wife dia tak ambil lagi, dia nak dengar macam tu. So saya jumpa dia dekat Menara Time masa tu dekat Jalan Razak. Terus saya ceritalah. Lepas tu kalau tak silap lepas tu saya jumpa, saya datang rumah dia kat Sungai Buloh. Saya cerita pasal produk semua everything. Lepas tu saya cakap dengan Cik Syukur, saya cakap, aku nak full time ni. Nak full time? Kau bukan okey dah kerja telekom. Kerja telekom okey, tapi sebab kat sini aku target pada bulan dalam lepas tahun income aku dalam 4,500 macam tu. Sekarang 2,000. Masa tu gaji dia lagi tinggi daripada saya. Berapa kau gaji kau masa tu? 3,000 lebih dia. 3,000 lebih. Saya baru 2,000 lebih. Datang rumah dia naik ES5. Kan? Tapi sebab saya share dengan dia, bukan saya nak ajak dia sangat. Cuma saya share opportunity bagaimana sebab kita kan kawan dulu, kita suka kongsikan kita punya direction, faham tak? Kan? Contoh belajar lepak dengan kawan. So apa kau punya plan lepas ni? Apa kau punya plan lepas ni? Kita suka macam tu. Kita nak tahulah apa plan dengan kawan semua everything kan. Just untuk tahu ya. So saya cakap aku punya plan nak buat full time. So dia nampak satu benda lah, sebab pertama saya dah establish kerja telekom, bukannya tak ada kerja kan. Lepas tu nak full time. That's be something yang agak kita panggil something special lah kan. Benda ni kenapa sampai nak berhenti pula. Saya cakap macam ni lah kan. Saya pun tak reti present. Mana ada reti present 5 year before, 5 after, tak ada. Saya cuma cakap, saya share dengan dia apa yang saya nampak bisnes ni. Lepas beberapa tahun saya income saya sekian 5 angka lah. Sebab masa tu kalau dapat income 5 angka bawah umur 30, bukan senang tau. Tahun 2003 masa tu kan. Jadi 20 tahun lepas. Jadi saya pun cakap macam ni lah kon. Kau ikut datang office aku lah. Tapi masa tu Cik Syukur, dia bukannya dia nak jadi ejen. Siapa? Mona punya adik kan, yang kau hantar mula dulu, kau tak silap kan. Itu kemudian tak saya ingat lah, macam tu lebih kurang. Saya macam mana?
Memang aku nak close case kau kan. Saya tak ingat. Tapi tak close case dia, tak close case kan. Saya suruh datang office je. Lepas tu dia masuk kelas semua everything, barulah teruslah dia sebab masa kelas saya tak mengajar, saya masuk dalam kelas Cik Haji Osman masa tu kan. Haji Osman. Lepas tu you tahulah Haji Osman punya penangan kan lain macam. So itu kelebihannya bila trainer bagus. Trainer bagus ni kita boleh tunggang trainer tu. Jadi bila tunggang trainer tu kita walaupun jadi tak bagus, kalau kita tak bagus, kita check lah apa yang kita bagus. Saya masa tu bagus apa? Saya bagus on IT. So printer, internet, tu semua kerja saya. Masa tu, masa mula kerja tu walaupun part time, saya tolong repair printer dia tak boleh print lah, benda lah. So saya contribute. So itulah bermulanya. Saya rekrut kokon. Panjang lebar nampak Agak senang kau. So berbalik kepada soalan saya nak tanya kepada Cik Arif lah, Cik Arif bagaimana Cik Arif bermula? Dari segi mindset, skill set dan market ketiga tu. Sebab fresh graduate ni. Betul. Share sikit dalam sesimpel yang mungkin insyaAllah. Masa saya mula-mula datang I think mungkin ni orang kata memang Allah kurniakan dekat saya lah. Dia bagi saya clarity. So saya memang datang dengan niat satu je. Saya nak ubah hidup saya. Sebab tu saya tak perlukan masa yang lama untuk saya kena part time, Tak ada. Saya terus datang sini, saya kata saya janji dengan diri saya kata satu benda je. Kalau bisnes yang modal RM80 ni pun aku tak boleh buat. Maknanya aku memang tak boleh buat bisnes 800,000, 8 juta, 80 juta pun aku tak boleh buat. Ingat apa saya cakap Kalau bisnes yang modal RM80 ni pun saya tak boleh buat, saya gagal nak buat, maknanya saya ni bukan cut out, saya ni bukan dibuat untuk buat bisnes lah. So saya kata macam mana pun I have to make it lah. Saya kena ubahlah hidup saya. Dan kalau itu memerlukan untuk saya ubah habit saya, then saya sanggup. So mindset saya jelas, saya memang datang sini saya nak ubah hidup. Dan time tu pun nak kata apa? Nak kata masa tu dah semua ejen-ejen semua dah ada kereta gempak-gempak pun tak juga. Sebab Haji pun time tu rasanya pakai Estima je kan. Golf pun tak ada lagi. Tapi Haji somehow dia berjaya membuka mind saya, whereby of course you kena utamanya income lah kan. So bila income you besar, of course you boleh buat more savings lah. So itulah saya punya mindset jelas. Saya nak besarkan income saya nak ubah hidup saya. Macam Market saya saya start totally dengan stranger market. So siapa sini yang baru kontrak dan dia kena reject dengan natural market, dia boleh angkat tangan tak? Ramai dalam 20% kan. So what? Betul tak? So bisnes kita ni sebenarnya banyak cara untuk kita berjaya dalam bisnes ni. Ada banyak cara, melalui natural market, melalui cold market, which is stranger. Dan itulah apa yang saya buat. Tapi memang tiap-tiap hari memang masa tu Haji Syukur kapten saya, dia ditugaskan untuk jaga saya kan. Pukul 7-8 pagi dia dah call lah, kat mana, dah keluar ke kan. Hari ni pergi mana, masuk sekolah mana. So alhamdulillah. Sebab tu macam saya kata, apa yang kita ada hari ni, kita punya struktur yang kita ada hari ni, mega blitz, direct approach, masuk sekolah, apa semua tu sebenarnya semua kita dah buat sejak tahun 2005 lagi. Tahun 2005. So benda ni turun temurun. Dan alhamdulillah saya dapat saya punya first taklak pun through stranger market. Daripada direct approach dan juga daripada booth lah. Masa tu booth yang hot Giant Batu Caves lah. Kalau yang lama-lama ni ingat lah kan, Giant Batu Caves tu memang itu tempat keramat lah. Dan saya punya mindset very simple. Sebab saya bujang masa tu, saya umur 26 tahun. Siapa-siapa yang tak boleh masuk, saya volunteer. Tak boleh. So orang dah tahu dah kan, kalau diorang tak boleh nak masuk booth je, diorang akan contact saya, Rep tolong ganti. Dan saya memang akan standby satu hari dekat Giant Batu Caves dulu. Habis je duty, saya akan duduk kat kafe, saya tunggulah siapa-siapa nak ganti kan. Sambil tu saya approach semua orang dekat situ. Sampai bayar yang jual buah berangan tu pun dah kenal lah. Ingat tak bayar tu? So itulah saya. stranger market
Betul. So, tak ada reason lah untuk yang baru ni kata natural market tak ada, sebab Cik Ali bermula dengan stranger market. Okay, 3 point kat situ ya. Okay, next kita nak tanya Haji Syukur lah, Haji Syukur Okay, Haji. Ini soalan ni agak sensitif sikit ni. Oh. Masa bini? Bukan pasal ni. Haji Syukur ni soalan sensitif. Atas ni semua yang sensitif. Okay, bagaimana Haji seorang yang introvert boleh bertukar menjadi seorang extrovert? Dan apa tip yang boleh Haji share untuk menjadi seorang fighter di mana career Haji sangat cemerlang dari zaman ejen hingga kini? Maksudnya Haji ni seorang yang programmer. Dia programmer, dia suka menghadap kompetisi je, komputer je. Dia tak suka jumpa orang. Macam mana dia twist dia punya mindset dan karakter sampai dia berjaya sampai yang you tahu lah sampai hari ni. Jadi, silakan Haji. Okay, orang kata nerd kan, nerd. Okay, so kalau saya boleh sambung sikit cerita Haji Aziz tadi lah, macam mana sebenarnya saya start kan. Okay, so memang dia nak jual kat saya sebenarnya kan, asalnya. Okay, tapi tak berjaya lah. Okay, cuma dia jumpa wife saya. Okay, satu hari tu saya balik kerja, saya fetch my wife, and my wife pun beritahu saya dia dah ambil sign up insurance. Saya bila dengar insurans ni saya, asal ambil insurans? Kenapa tak ambil takaful dengan takaful Malaysia? Kan? Ya, sebab masa itu takaful Malaysia je. Kita mana faham yang penting takaful. Kan? Oh, ambil dengan Aziz, dia kata. Oh, Aziz. Saya dengan kawan-kawan ni, saya ni sikit. Lembut sikit lah. Oh, Aziz. Okey lah dengan Aziz kan. Okey, tapi tak lama lepas tu yang saya ingat lah, saya ambil juga dengan Aziz satu akaun. Tapi bukan saya punya juga. Anak saya yang sulung. Anak saya yang sulung. Ada kat sini kan. Anak saya yang sulung. Okey. Bangun sikit. Itu first account yang saya sendiri. Okey. Okey, so bila saya sign up insurans dengan Haji Aziz? Selepas habis saya training AFT. Masa tu saya ingat lagi Haji Laut Tinggi tanya kat semua orang, siapa dah ambil insurans Prudential? Saya lah angkat tangan kan, belum. MAA tu ada tapi macam tak komprehensif lah. Kita dah belajar kan, kita tahu kan ada medical card semua everything kan. Saya angkat tangan, okay, so you all kena ambil insurans dengan you punya introducer. Okay, sebab yelah, you boleh ada satu je mak ayah kan, tapi you mungkin boleh ada ramai anak lah. So ambil dengan your introducer. Saya masa tu memang dengar apa yang Haji Lau tu, saya absorb je. Okay, so lepas habis kelas tu terus keluar jumpa Aziz, buatlah satu akaun untuk aku, 150. Kau buatlah apa-apa, aku pun tak kisah. Macam tu kan, senang je nak close list. Kan masa tu. Okay. So, bila cerita pasal introvert, pada saya taklah sensitif sangat sebab introvert ni just sikap, karakter seseorang. Ada orang introvert, ada orang extrovert, betul tak? So kalau kawan-kawan saya dengan Aziz jadi ejen insurans, dia orang tak heran. Cuma Haji Aziz ni memang dia terkenal dekat base saya tu, boleh tanyalah Ajun ke kan, wife saya Pomona so memang terkenal lah. Dia memang jenis suka menjual, suka bercakap, suka buat lawak kan. Tapi memang karakter tu tak sama dengan saya. So bila dia orang dengar saya yang buat insurans, dia orang terkejut lah. Okay, sebab dia orang expect saya memang buat programming lah, buat IT kan. Okay, so memang asalnya memang bukan dalam radar saya, buat insurans ni bukan dalam radar saya. Okay, especially dengan karakter saya macam tu, dan memang dalam mindset saya sebenarnya lepas grad je saya nak gunakan kepakaran kita. So far so called kepakaran lah kononnya kan. Okay, untuk cari duit. Dan saya memang tak terlintas langsung nak buat bisnes, apatah lagi bisnes insurans. Itu memang jauh sangat daripada radar, memang tak ada dalam radar pun. Okey. Tapi itulah orang kata kan, Allah Taala, kita merancang, Allah Taala pun ada perancangan dia, dan perancangan Allah SWT adalah yang terbaik sekali lah. So kalau adalah bila event yang macam tu kan, so saya jumpa banyak kali juga Haji Aziz, dan dari situ pun saya start tanya soalan yang lebih kurang sama macam dia tanya Haji Sarom lah kan. Kenapa lah kau dia elok kerja telekom? Lepas tu dia cerita lah pasal dia dapat income 10,000, 5 angka dalam masa 2-3 tahun kan. Saya pun angguk-angguk je kan, tapi dalam hati pun macam betul ke ni kan, sembang betul lah kan. Betul, saya cakap tu kan, saya ingat lagi momen tu. Okay, tapi of course bila perubahan kehidupan saya masa tu, daripada dah berkahwin dan ada anak, dan of course tekanan kewangan
dah semakin meningkat. Okay, so saya start fikir apa solution. Okay, dan saya teringat Haji Aziz pernah cerita pasal buat business insurance. Dari situ saya start tanya balik kat dia lah. Macam mana, sama soalan lebih kurang sama macam dia tanya Haji Syarul. Okay, macam mana start buat business insurance ni. Sebab saya nak tengok dulu apa option yang ada yang saya boleh venture in. Sebab saya tengok juga business IT. Tapi business IT pun ada dia punya challenges. Okay, so saya tengok business insurance very simple. Okay, sebab tu kalau tengok kenapa saya introvert, sebab pada saya doesn't matter introvert or extrovert. Sebab introvert ni just introvert, you faham kan, karakter introvert ni dia bukan jenis yang suka mungkin nampak kurang mesra sikit. Okay, mungkin nampak pendiam sikit. Tapi sebenarnya orang introvert ni dia boleh bercakap bila perlu. Sebab tu bila saya join bisnes ni dan saya full time. Okay, dan saya dapat Star Club saya yang pertama pada tahun 2007. Bila saya buat full time, dia menjadikan saya lagi kuat keyakinan saya business insurance ni boleh sesiapa boleh buat. Sebab saya jadikan benchmark. Kalau aku yang pendiam macam ni kan, introvert kan, maksudnya bukan jenis yang suka sangat approach orang, suka sangat mesra dengan orang, faham tak? Jumpa orang ni nak bercakap, tak ada. Okey, pun alhamdulillah boleh dapat Star Club. Saya percaya sesiapa pun boleh berjaya dalam bisnes macam ni. Itu yang saya pegang lah. So saya tak menjadikan karakter saya tu sebagai halangan. Yes, saya admit dia sebagai satu cabaran. Okay, cuma saya yakin setiap orang pun ada cabaran yang berbeza. Sebab Aziz pun ada cabaran dia. Okay, Encik Harif pun ada. Okay, dan saya pun cabaran saya ada tersendiri juga. Okay, so macam mana saya hadapi cabaran tu yang paling penting sekali lah. Yang paling penting kita punya belief mindset ni. Betul. Saya punya belief yang mana saya pegang juga kata-kata mentor saya masa tu. Okay, kalau kita ni seorang yang bagus ni, you faham kan, maksudnya kalau you seorang yang committed, you buat apa pun insyaAllah jadi. Kalau you seorang yang committed. So saya tengok masa saya bekerja tu sebenarnya bukan sekadar saya suka apa yang saya buat, tapi saya committed. Itu penting sekali. Suka je tak commit pun tak jalan. Okay, so saya berpegang kepada tu. Okay, aku memang tak suka business insurance. Saya cakap terang, asalnya bukan dalam radar. Tapi saya suka apa yang business insurance boleh bagi saya. Iaitu apa? Of course money. Yang kedua, travel. Okay, dan saya boleh ubah insyaAllah hidup saya kalau saya betul-betul commit. Saya berpegang ke itu. Doesn't matter lah apa benda yang saya kena buat, walaupun insurance pada masa tu. Okay? Okey, coba lagi. You nak tahu tak, hasil kepakaran Haji dulu dia kerja IT lah, programmer semua kan, dia menghasilkan untuk kita semua guna eBSM. Beri tepukan sikit kepada Haji. Kepada Haji, kita dah kecilkan kita itu. Bukan senang tau, bukan senang. Ini kalau company tahu ni, eBSM kita ni memang menangis dia orang. Serius. Memang tak ada lagi agensi yang buat macam ni. Hasil daripada idea Cik Jumbo dan Cik Megat kita lah. Okay, alright. So next. Okay, so saya nak tanya untuk Haji Aziz Okay, untuk mencapai result yang bagus ni apakah karakter yang Haji pegang daripada dulu sampai sekarang? Karakter. Okay, kalau karakter tu maksudnya karakter jangan mudah selesa lah. Jangan mudah contoh macam kalau kita tak dapat, kita terus tak jadi memang bukan untuk aku kot. Maksudnya kalau tak dapat, cari jalan sampai dapat. Kalau tak dapat, cari jalan sampai dapat. Okey. Sebenarnya benda ni saya lihat bagaimana saya dibesarkan. Saya dulu bila kat kampung kan, bila saya kecil, saya suka bukan suka, mak bapak saya ajak dia pergi kebun lah, kan, pergi bertukang lah. Bapak saya bertukang, arwah bapak saya bertukang. Jadi bila bertukang tu kadang-kadang saya nampak dia ada cabaran, masalah kan, masalah. Contoh nak buat satu benda tu perlukan satu tools ke benda kan. So dia create the tools tu. Kan? Dia contoh macam dia selesaikan masalah tu, contoh macam nak pasang tingkap. Oh tak boleh tu, tak boleh ni. So dia buat dah dulu, tangga dulu ke stand dulu. Dia gunakan kreativiti dia untuk buat something. Kan? Tapi dan akhirnya dia berjaya lah. Maksud saya adalah resourcefulness. Maksudnya gunakan apa yang ada, fikir, guna otak kita ni, fikir untuk sertakan masalah. Jadi, okey, kita balik pada bisnes. So saya dibesarkan macam tu, kan?
Saya pernah sekali saya tengok, lepas tu saya balik daripada, kalau tak silap mak saya balik daripada Negeri Getah. Jadi dulu ada pokok yang tinggi, faham tak? Pokok tu tinggi. Kita toreh tu dia dah tinggi. Jadi pakai kayu, pakai stand. Macam extension kan. Jadi mungkin kayu tu dah lama basah kering, dia reput patah kat dalam. Kan? So patah kat dalam. Jadi mak saya nak keluarkan. Saya masa kecil lagi kan, saya tak fikir macam mana aku nak keluarkan, takkan nak juluk, nak korek kan, tak boleh. So apa dia buat? Kan? Dia bakar pisau tu. Sebab pisau tu tangkai dia semua besi, the whole set tu besi. So dia bakar. Jadi bakar kayu tu terbakar kat dalam tu sebab besi kan, panas, bakar jadi arang, hancur. So saya nampak, so fokus pada apa? Fokus pada solution. So saya dari kecil memang macam tu, daripada kecil. Jadi bila membesar, sama juga siapa pernah baca saya punya cerita kat blog masa tu kat asrama kan. So saya tahu asrama makan tak sedap kan. Yang sedap ni bukannya mahal, telur goreng je. So saya cari sumber macam mana aku boleh telur goreng ni. So balik rumah cari pan, lepas tu nak masak macam mana kat asrama ni kan. Sebab tu saya cakap, bila you berfikir, nanti tiba-tiba akan diberikan macam-macam sumber. Kebetulan housemate saya, dormmate saya masa tu seorang, bapa dia adalah quartermaster PGA. Faham tak? So dia pegang, bukan quartermaster ni yang pegang barang-barang PGA ni polis hutan. Polis hutan dulu kan. So dia ada banyak cookers ni. Cookers ni kalau you pergi camping kan ada lilin masak tu kan. Dia kata kat rumah dia banyak benda ni. Banyak. Saya beli. Saya beli tak tahu saya tahu tu saya dapat kat mana, tapi saya guna benda tu lah untuk mula-mula masak. Lepas tu saya fikir mana nak cari benda ni. Kebetulan budak tu nampak, bang, kat rumah saya banyak ni bang. Banyak asal. Bapak saya, banyak, dia kata. Berapa kau boleh bawa? Nanti saya bawa. Sekali dia bawa satu beban, satu kotak banyak macam ni kan. Lepas tu saya cakap member saya, partner saya kan, jom. Sekarang ni dah saya tak jual, saya tak buat marketing ni. Saya guna konsep macam ni je. Kita sebab bila makan kan, bayangkan hari tu tak ada telur goreng, tapi kenapa ada 2-3 orang ada telur goreng? Dia sound for mouth to mouth lah. So saya dah start dapat order kan. So daripada mungkin 10 biji pergi ke 1 papan, 2 papan. Dan macam itulah seterusnya. Jual telur. Jual telur goreng daripada kecil. Sebab dia macam mana? Sebab saya faham bila saya sekarang, sebab tu kadang-kadang sekarang ni lah alhamdulillah kan, Allah bagi pemahaman pasal bisnes. Banyak benda saya boleh jual because of saya faham konsep pasal problem dengan demand create market. Sama juga insurans, mana pernah berhenti masalah orang perlukan takaful ni, tak pernah berhenti. Jadi market sangat besar. Saya cerita dengan Imran saya pernah cerita Imran bila malam tadi kot. Saya cakap saya ni generasi kelima tau sebenarnya. Kalau ikutkan yang saya tahulah, Haji Laut Tinggi, Haji Fazli, Haji Osman. Bawah dia Haji Sarum. Saya baru saya. Generasi kelima pun boleh buat lagi, boleh make it lagi. Lepas tu saya develop Cik Syukur dari generasi ke-6. Cik Syukur pula dari Cik Jo. Berapa generation? Masih lagi. Dan now, you tengok sekarang, market sekarang, berkurang ke demand? Takaful, berkurang ke? Tak. Dan satu lagi paling best sekarang ni. Saya share banyak kali itu dekat dalam sharing saya punya 1505. Hari tu ada viral sekejap. Letterhead, repricing, Prudential Basic Takaful. Pasal tak? Berapa lama viral? Sukan Star yang share tu, berapa lama? Sekejap je kan? Lepas tu you tengok komen-komen bawah dia. Banyak positif ke banyak negatif? Banyak positif. Ada orang siap buat posting, dia cakap dia bukan ejen perbebasan, tapi ni pemahaman dia. So maksudnya, masyarakat kat luar dah faham dah insurans. Awareness dah tinggi. Cuma kita, sama ada kita nak guna pace yang slow ataupun pace yang lebih baik. Orang cerita pasal hibah takaful sekarang ni orang dah faham dah. Cuma you agresif tak agresif je. Sebab tu saya panggil tadi yang top-top producer masa bulan 12. Itulah market yang menunggu kita sekarang ni. Okey? Tu je dulu. Okey. Nampak Sebab apa? Sebab pentingnya apa yang Haji share ni supaya nak buka mata dan minda you all yang baru-baru join ni.
Masih ramai lagi yang belum ada protection, ada cakap. Cuma you all sendiri yang sama ada nak jumpa orang ataupun tak. So lepas balik daripada sesi ni, insyaAllah harap-harap semua dah berubah lah. Okey, so naik. Kita ada satu lagi soalan kepada Encik Arif. Okey, Encik Arif ni terkenal, dia orang muda, berjiwa muda. Tak macam kita orang ni rakan sebaya dah ni. Saya hari-hari dengan dia cukup kena berbulan. Jadi kontrak dapat pun, sama tahun. Tahun 77. Muda lagi kan? Bila saya kawan dengan hari tu, umur berapa ni? Tahun 77. Macam berbakat dah, ada tak kenal. Saya tanya Abang Rafiq, tahun berapa Rafiq? Tahun 77. Kata, siapa nak berjaya? Maksud kau sambung sedikit lah. Orang umur 77 tahun ni macam ni kalau berjaya betul lah. Lahir tahun 77. Lahir tahun 77. Tapi kau tak okey, lahir muda nak patah lahir. Rafizi boleh tunjuk. So, Rafizi pun 77 juga. Rafizi. Okey, jadi apa tips dan subjektif yang jadi amalkan kepada semua lah untuk kita mencapai target 2024 ni? Betul. Tolong share sikit. Okey. Pesan saya pertama sekali untuk structure day lah. Saya nampak sebenarnya apa yang mungkin kita boleh tambah baik tahun 2024 ni adalah pada kita punya boiler room. Okey. Sebabnya you kena faham, boiler room ni sebenarnya is about berapa cepat you boleh discover masalah. You see? Okay, you ada a set of numbers, okay, and you buat boiler, you buat boiler, sampailah habis. Katalah dalam seminggu 2 minggu nombor dah habis. Okay, apa masalah yang datang? Nombor habis. So sebenarnya masalah kita pada VB2 ke VB1? Kita tak ada VB3. Is it because of VB2 or VB1? Itu sebenarnya challenge kita. Sebenarnya we don't have enough VB1. Kita belum cukup agresif pergi dekat luar sana promote apa yang sepatutnya kita promote. And I'm talking about, Haji kata tadi kan, is a takaful punya market kan. Guys, Mukmin Group dah buat 100 million dah 4 tahun berturut-turut. Tahun ni kalau buat 100 million lagi, we will be the first agency yang cross 500 million. Apa lagi belief yang kita nak ni daripada bisnes ni? It's a 500 million now. It's a 500 million punya agency. Besar ke kecil? Very big. Sebab tu saya kata tadi, sebenarnya root of our problem adalah, Haji pun dah mention tadi, kita kena tahu diagnose apa sebenarnya masalah kita. Kita tak ada VB3, is it because kita tak cukup jumpa orang sebab tak buat call? Tak buat call tu kena tengok ada ke tak nombornya. Ataupun kita bermain pusing dekat set of numbers yang sama. Betul tak? Kita dah pusing orang yang sama, circle yang sama, lama-lama dia fed up tak? Itu yang datangnya. Tak naklah ejen takaful ni semua suka paksalah, suka itulah, suka inilah. Tapi kalau katalah you ada multiple set of numbers, you tak ada masalah pada VB1, rasa-rasa hidup tak boiler room tu? Boleh? MG Radia, MG ICT, MGR 118, soon to be rebranded ke MG Wang Semaju. Kan? Bagi tahu siap-siap. Okey? Boleh tak kita improve on this? Sebenarnya masalah kita adalah apa? Masalah kita adalah VB1. Because saya percaya if we have enough supply of VB1, kita sepatutnya tak ada masalah nak jumpa orang. Setuju tak? So now tahun 2024 ni, okay, kita dah buat macam-macam game tadi kan? 9 checkpoint, betul tak tadi? 10 checkpoint, sorry, maafkan saya. So 10 checkpoint tadi betul tak? Macam-macam kita belajar, pasal fokus lah, pasal teamwork lah, pasal itulah, pasal inilah. Dan satu je saya nak highlight, again berbalik kepada kita punya core values. One of kita punya tema pada APW beberapa tahun lepas, high value, high performance, betul tak? Okay, so you kena faham, agency kita ada dream kita. Setuju? Okay, dan untuk agency fulfill agency punya dream, agency perlukan sokongan dan bantuan daripada semua agent. Now, agent pula ada dream dia.
Setuju? Okay. So now untuk agent capai dream dia, dia perlukan siapa pula? Dia perlukan agensi. Faham tak? So sebenarnya kita ni saling memerlukan tak? Agensi dan juga agent saling memerlukan. Kita tak boleh hidup tanpa satu sama lain. Okay? Sebab tu pesan saya 2024 ni, number one, please jaga sistem structure betul-betul. Because high values, high performance. Saya dah tengok ramai dah yang bila dia start negotiate pada values, lama-lama hilang. And Haji pun dah highlight tadi, we are a highly regulated punya industry. Betul tak? Ada certain rules yang kita perlu comply, kita wajib comply. Kena comply pada persistency, kena comply pada compliance. Tak susah mana pun. Betul tak? Okay? So again, pesan saya macam saya kata tadi, number one, please jaga hubungan kita dengan agensi. Hargai apa yang kita ada sebelum kita mencari apa yang kita tak ada. Okay? So again, secara lebih tepatnya nak menjawab balik soalan tadi itu, saya nampak boiler room lah. Okay? So boleh tak mungkin lepas ni tahun 2024 ni kita hidupkan sikit boiler room, maybe buat kita hantar reporting ke kan, MJ Radia buat boiler, MJ Awang A buat boiler, dan juga MJ ICT buat boiler. Boleh? InsyaAllah alright. So boiler room phone call. Untuk yang baru kita tahu boiler room tu apa, kita buat phone call. Phone call berjemaah. Okay, bukan seorang-seorang. Okay? So itu kita punya Cik Arif dah bagi tip yang sangat padu untuk kita move forward pada tahun 2024 ni. Okay, insyaAllah. So, soalan terakhir untuk Haji Syukur sebelum sesi kita berakhir. Saya nak tanya, simple soalan untuk Haji Syukur ni. Tips how to sustain and growth dalam bisnes kita. Macam mana kita nak sustain? Kita terpakai untuk semua senior agent dan juga junior agent. Macam mana kita nak sustain dalam industri dan growth dalam industri? Okay. So kalau kita tengok nak start business insurance ni sebenarnya ramai yang boleh start. Kalau setakat nak start buat bisnes, apa-apa bisnes pun sebenarnya, kan? Bila ada satu yang trending je, ramai yang nak start, kan? Tapi yang paling mencabar apa? Macam mana nak sustain? Macam mana nak sustain dan stay long in the business? Okay, sebab tu kalau saya sendirilah, saya sangat respect bila saya ada event Prudential atau Prulia, sebab kat situlah peluang saya jumpa senior-senior yang mungkin dah 30 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang dah 50 tahun. Saya rasa bukan apa, kadang nama dia tak ada pun dalam race. Tapi saya sangat respect sebab dia boleh sustain dalam bisnes ni. Which is sebenarnya bukan bisnes, nak kata bisnes insurans ni susah sangat, tak. Apa-apa bisnes pun sebenarnya kalau saya tengok. Even saya dulu duduk di Sungai Buloh, ada seorang makcik nasi lemak tu, dia jual nasi lemak consistently, setiap pagi mesti ada. Okay, dekat Bandar Baru Sungai Buloh tu. Okay, dah 30 tahun saya dah pindah keluar daripada Sungai Buloh. Kadang saya datang sana, okay, sebab saya pun ada lagi rumah kat sana, masih ada lagi makcik tu. So saya kira lebih kurang 30 tahun lah. Okay, so soalan yang bagus macam mana kita nak sustain. So yang saya nampak ialah pertama, of course kita kena faham dan selalu renew kenapa kita buat bisnes ni, kenapa kita venture dalam bisnes ni. Okay, maybe first time masa kita mula join dulu, masa saya step in dalam bisnes ni, simple je saya punya dream, iaitu saya nak dapat balik income saya yang lama, dan of course saya nak income lah senang cerita. Okay, dan Alhamdulillah saya dah dapat. And then saya nak pergi travel pula dengan Prudential. Alhamdulillah saya dapat setiap tahun. Okay, so next what? Okay, that's why kita kena clear. Kita kena sentiasa perbaharui kita punya dream. Dia bukan dream ni sekali set masa APW tahun ni, itulah 10 tahun lagi. Okay, yes, kita boleh set yang long term, tapi mesti akan ada medium dan short term. Okay, sebab tu kita kena clear mana satu yang long term. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita orang kata ialah antara musuh terbesar kita ialah kita punya comfort zone. Sebab tu comfort zone ni memang bukannya cakap you all je lah, saya sendiri pun sama juga sentiasa ada perasaan nak comfort ni. Okay, sebab tu salah satu cara untuk saya orang kata combat balik nak lawan balik, fight balik comfort zone ni ialah dengan cara saya sentiasa
pergi ke event-event Prudential, okey, bergaul dengan high performers ni, tak kisahlah di peringkat agent ataupun di peringkat leader sendiri, okey, dan dapatkan inspirasi daripada mereka. Okey, sebab bisnes kita ni sebenarnya tak ada siapa yang paksa kita buat, betul tak? Kita buat secara volunteer, dan kita yang kadang paksa diri kita, macam mana sahabat kita tadi yang Disember boleh buat production yang besar. Tak ada siapa paksa sebenarnya. Tak ada siapa yang paksa dia start club, kecuali dia yang paksa diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia inspire. Kita inspire dengan pencapaian orang lain kadang-kadang. Okay, so keep attend program-program, tak kisah program agensi ataupun program dengan Prudential lah. Okey, anda seterusnya kita kenalah orang kata adapt dengan situasi semasa lah. Contoh sekarang ni kan, sekarang ni zaman digital, kata betul tak? Buat marketing ataupun presentation secara online. Masa zaman saya dulu memang tak wujud istilah present dekat WhatsApp ni. Sebab WhatsApp pun tak wujud. Nak present kat SMS berapa patah huruf? 30 SMS ni nak hantar lebih kurang 20-30 huruf. You nak present macam mana? Lepas tu sekali hantar tu 10 sen ke 15 sen kan. Memang berkira lah. Masa tu nak declare case pun kena kira tu berapa orang kita nak hantar. Bukan hantar semua. Kawan rapat-rapat je 5-10 orang dah cukup. Itu pun dah RM1. Kan. Tapi sekarang ada ejen kita, even ejen saya sendiri yang memang dia memang present banyak dekat WhatsApp. Okey. Persoalannya, adakah perubahan cara ni, contoh online, social media ni adalah cara yang lebih mudah? Sebenarnya pada saya bukan cara yang lebih mudah, tapi suatu peluang yang lebih besar. Mudah tu sebenarnya tak semestinya. Senang cerita macam ni lah, berapa ramai ada kontak yang boleh tarik daripada social media online. Kita kadang boleh dapat sebenarnya, kalau setakat nak dapat nombor stranger lah kan, saya ingat beratus atau beribu boleh dapat. Ada cara, sama ada you beli ke, you nak buat sendiri boleh. Tapi berapa ramai yang bertahan betul-betul nak buat follow up, macam Encik Arif tadi cakap lah, buat boleh room, call, ataupun kalau WhatsApp, cukup ke setakat WhatsApp 1 hari 10? Kononnya nak buat online. Tak cukup. Tanya Safwan tu, banyak kan, banyak close daripada Facebook, saya tanya sendiri kat dia kan. Boleh Safwan, setakat approach 10 orang 1 hari. 1 hari berapa? 30 paling kurang. Saya tanya Imah ejen dekat JB. Dia memang banyak guna WhatsApp. Dia buat WhatsApp 200-300 1 hari. Adalah cara dia, dia bukanlah pakai jari dia kan. Adalah cara dia. Teknologi kita kena belajar juga. Sebab tu bila ada perubahan teknologi, kita kena adapt dan kita kena follow. Sebab tu sekarang ni saya usahakan juga dengan sahabat saya Megat, ada daripada Haji Aziz juga untuk buat EBSM ni, sebab kita nak mengikut peredaran zaman. Kan? Sebab sekarang ni dah ada teknologi yang membenarkan untuk kita buat daripada phone, daripada iPad. So kita follow the teknologi. Dan sekarang ni dah ada AI. Tak tahu nak cakap apa, tanya je dekat ChatGPT, betul tak? Tak tahu nak buat poster macam mana, download je AI yang boleh generate image, type je, explain apa yang gambar yang kita nak. Pernah try? Siapa pernah try? Saya baru try semalam. Saya download satu graphic apps. Saya explain je, saya nak buat gambar orang tengah buat apa. Okay, suasana dia macam mana. Okay, dia automatic createkan poster. Sampai macam tu sekali. Okay, tengok dekat YouTube, tengok, explore. Okay, so gunakan teknologi yang sama, insyaAllah. Bila kita mengikut peredaran zaman, okay, adapt dengan suasana yang ada. Okay, satu lagi dan yang terakhir ialah dengan regulation yang sentiasa update, especially balance scorecard, dan ada lagi PITA kan, Professional Insurance and Takaful Agent. Okay, so kita kena sentiasa up to date. Kita tak boleh bagi alasan, oh ini aku tak berapa reti lah IT, aku tak berapa reti lah mengira, aku tak suka. Tak boleh. Sebab kita berniaga ni, kita kena betul-betul faham bisnes kita, apa cabaran dia, dan kita kena keep up to date belajar. Sebab tu tahun ni PITA dia mewajibkan setiap kita lulus RFP kan, yang kurang daripada 10 tahun kan. Okey, sebab dia nak kita sentiasa up to date. InsyaAllah kita boleh sustain lah dalam bisnes macam ni. Alright? Okey, thank you. Tapi korang kena ingat, janganlah nak buat ChatGPT. Tolong present, jadi terus present. Tolong close case, terus jadi case. Tak boleh macam tu. Kena ada usaha.
Itu terlebih bijak nama dia. Bisnes kita bukan macam tu. So, apa yang Cik Syukur share tadi yang pasal sustainability business tau. Kalau yang lama-lama kenal saya ni, kan, tahulah berapa banyak bisnes yang saya pernah buat. Untuk nak sustain bisnes tu, Masya Allah, memang cekal betul lah. Memang cekal. Memang sangat susah berbanding dengan bisnes takaful yang introducer saya kenalkan ni. Macam saya sebelum ni banyak penjara. Nak sustain bisnes tu punya susah sampai orang saya pening kepala tengok. Bisnes jual ubat tahan lama. Kan? Produknya tahan lama, bisnes tak tahan lama. Betul. Nasib baiklah regular customer saya dekat sini. Kamu dirahsiakan. Ya. Regular customer. Regular customer kat sini. Kamu dirahsiakan. Kamu dirahsiakan. Hint sikit. Hint sikit. AA. Dia berada di Radia. Okay. Maksudnya betul kan? Pernah juga apa benda yang saya tak pernah jual, perabot jati, ikan patin, baju, surat khabar, asal barang jadi duit lah. Tapi nak sustain bisnes tu memang sangat-sangat struggle. Berbanding dengan bisnes takaful yang saya dah jumpa 13 tahun sebelum ni, insyaAllah. Okay, so hampir ke pukul 4 kita ada soalan terakhir daripada Haji Aziz. Sebab kita sedia maklum, bila buat bisnes ni bukan semuanya indah-indah semua. Betul tak? Akan ada cabaran, dugaan, emosional yang tak stabil. So kita nak minta Haji Aziz share sikit, okey? Jika terdapat cabaran atau terbelaslah di dalam bisnes, apa tips yang Haji sarankan supaya kita on track semula dalam bisnes? Okey, kalau kita nak konsisten on track ni, maksudnya kita nak konsisten lah. Kita nak apa yang kita buat konsisten. Simple je. Kita kena faham result tu datang dari mana. Konsisten result datang daripada konsisten activity. Konsisten activity datang daripada konsisten kita buat planning. Konsisten structured day. Jadi itulah dia punya flow dia. Faham tak? Macam tu macam batang pipe, kita macam salur pipe. Katakanlah kita nak pastikan air kita buka kat sini keluar kat ujung sana. Mesti pastikan saluran pipe tu mesti tak ada masalah, tak ada bocor, tak ada sangkut, tak ada tersepit. Barulah air tu keluar. So kalau air tu tak keluar, apa kita buat? Kita check lah source dia. Check pipe buka. Kan? Tapi air tak keluar sana. Dan kita trace lah balik semua laluan air tu. Tu namanya buat diagnosis. Dan bila kita jumpa, jangan ambil masa lama untuk rectify. Jangan ambil masa lama. Tak tahu, tak pandai, tanya orang yang tahu. Sebab tu pentingnya kat sini, jangan rasa macam terasing, macam you rasa macam you buat seorang-seorang. Walaupun unit masing-masing lah kan. Kita buat bisnes masing-masing. You buat bisnes you, orang lain ada bisnes orang lain. Tapi ada mindset clarify tu, kan? Siapa yang boleh tolong? Dan you tak semestinya dengan orang yang mungkin kadang-kadang you nak jumpa introducer sibuk. Nak jumpa leader sibuk. Tapi ada kawan-kawan lain yang daripada unit lain yang boleh bantu. Tanya je lah. Kan? Kita dalam group lagi, WhatsApp channel lagi, macam-macam ada. Jadi untuk sentiasa on track ni, nombor satu, kita pastikan aktiviti kita on track. Jangan nak mengharapkan result on track tapi aktiviti tak on track. Sebab senang je. Nak konsisten on track semudah ABC. Activity bring cases. You control activity, insya-Allah result akan konsisten. Itu je. Okay, thank you Haji. Very simple. Untuk yang baru ni, you ingat A, B, C. Activity bring cases. Itu saja. Tak ada apa kata formula lain, tangkal azimat lain tak ada dalam bisnes insurans ni. Very simple. You just follow success pattern, insya-Allah result tu akan datang. Okay, so soalan dah habis. Saya nak buka jika ada satu atau dua soalan daripada audiens lah. Daripada kalau ada soalan nak tanya, ada yang boleh angkat tangan? Ke semua dah jawab? Satu hari tutup ni, saya rasa dah lemau banyak dah ni. Pergi checkpoint dah 10.
kafe tu dah kena lagi. Atas ni lagi. Dah banyak sangat dah kot Dah banyak sangat. So insya-Allah apa yang kami share di pada hari ini boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, dan kita sama-sama implement untuk kita punya epidemi 2024 ni jadi epidemi yang sangat bermakna untuk kita. Dengan itu saja tutup dengan serangkap pantun. Ada pantun ni. Okay. Nyor Gading Puncak Malika. Ini pantun legend. Ini pantun legend. Sangat legend. Okey. Nyor Gading Puncak Mahligai, buat ketupat berisi inti. Hancur daging, tulang berkecai. Mukmin sejati, kita buat sampai jadi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi kepada